Okey, bagi wanita yang hamil dan juga ibu yang menyusukan anak, memang kita tahu mereka diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa, ya. Dalam bulan Ramadan ini, khususnya untuk kesihatan diri mereka sendiri, janin yang dikandung dan juga bayi yang disusukan, ya. Namun kalau ikut pengalaman saya, ramai juga ibu-ibu yang hamil ni dia nak juga puasa, ya. Sampai kadang bila sampai kat klinik saya tu dah, orang kata dah kering dah pipi bibir tu, dan juga kadang-kadang tu kita pun dah tahu dia dah masuk ke tahap starvation, ya, sebab dia sebenarnya ada kekurangan gula, kekurangan tenaga tu, ya. Tapi bila kita kata kenapa nak puasa juga, sedangkan kita memang ada kelonggaran ini, dia kata nanti kena bayar kalau tak berpuasa sekarang. Sekarang ni puasa ramai orang puasa, nanti kalau dia kena bayar, dia seorang-seorang puasa. Jadi itu alasan yang tak aci, foul. Ya, sebabnya kita tak bolehlah puasa tu kerana kita tak mahu nak mengganti. Ya, sedangkan ini adalah satu yang dibolehkan dan juga diberi kelonggaran, ya, di dalam agama kita. Jadi selalunya alasan tu tak betul, ya. Dan wanita yang hamil dan juga ibu yang menyusukan ini, ya, sekiranya mereka nak juga berpuasa, mereka perlukan, ya, nasihat-nasihat inilah. Bagi wanita yang hamil, ya, Dr. Han selalu katakan bahawa kehamilan tu berlaku waktu yang awal kehamilan, iaitu trimester yang pertama, 12 minggu pertama tu, selalunya kita tak galakkan berpuasa kerana ketika tu dia banyak alahan, ya. Dia muntah, dia tak lalu makan, ya. Jadi oleh sebab tu kalau dia berpuasa juga, dianya sangat memberi kesan kepada diri dia dan juga kehamilannya. Jadi kita selalu katakan, saya juga, ya, selalu kata jangan berpuasa ketika ni. Dan satu lagi, bila 12 minggu yang ketiga tu pula, maknanya yang daripada 36 minggu ke atas tu, sebab ketika tu dia dah sarat dah, ya. Dan bila dia dah sarat tu, dia boleh bersalin masa bila mana-mana saja ketika tu. Oleh sebab tu selalunya, ya, dia memerlukan banyak tenaga ketika tu. Cumanya kalau betul-betul nak berpuasa dan tak ada masalah kesihatan seperti kencing manis, ya, diabetes ataupun preeclampsia, ya, iaitu darah tinggi ketika hamil, ya. Yang itu ketika 20 minggu, ya, maknanya 5 bulan hingga ke 7 bulan tu, insya-Allah itu yang paling sesuai. Itu pun kalau dia nak berbuka juga pun okey, ya, jangan paksa diri dia. Jadi untuk wanita yang hamil, ya, kalau nak puasa, dapatkan dulu nasihat, ya, daripada doktor yang menjaga. Kemudian kalau misalnya rasa, ya, pening, ya, ataupun tak rasa macam badan tu tak sihat, ya, macam nak pitam, cepat buka. Jangan teruskan juga kita berpuasa tu. Pastikan masa sahur kita sahur dengan makanan yang seimbang, ya, mengambil air dengan secukupnya, dan kita tengok apa tanda-tanda kalau misalnya kita dapati, ya, penyakit kita, contohnya kencing manis kita ataupun hipertensi kita, ya, tak dapat dikawal, itu tentu sekali, ya, tidak membolehkan kita untuk berpuasa. Untuk ibu yang menyusukan pula, ya, yang ini kalau anak tu 6 bulan ke bawah dan eksklusif menyusu badan, tolong jangan berpuasa, ya, kerana anak tu, bayi kita sangat bergantung dengan kualiti susu kita, maka kita kena makan sebagaimana biasa. Dan kita kena tengok juga, kalau katalah anak yang lebih daripada 6 bulan tu, kita tengok juga tanda-tanda kekurangan, ya, tak cukup air ataupun susu kita tu tidak, ya, menepati keperluan anak tu, seperti anak tu merengit, menangis saja, dan kita tengok anak kita, ya, dia punya air kencing ni juga berkurangan, lampin dia tak sebasah yang selalu, ya. Dan kita sendiri, ya, merasakan bahawa sangat letih, dan kita sendiri pun boleh tahu bahawa air susu kita tak mencukupi, ya. Jadi oleh sebab itu, pada saya, tanggungjawab ibu yang hamil dan juga yang menyusukan ni sangat penting untuk mendahulukan dirinya sendiri dan anak serta kejaninnya sebelum kita nak puasa, sebab kita tak nak bayar nanti, ya. Itu saja. Inilah Islam kita. Sila like, follow dan share sekiranya video ini bermanfaat.